Satu lagi di sini. Ingat, di akhir zaman kita akan didatangi oleh Dajjal. Macam mana kalau kita tak nak dihalang, didatangi Dajjal? Disuruh baca suratul Kahfi ayat 1 sampai 10. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin. Sampailah kepada ayat yang ke-10, iaitu apa? إذ أول فتة إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Baca masa mana? Sebelum tidur. Surah Kahfi 1 sampai 10. Dan ingat, satu lagi disebut sini. Sesiapa yang baca untuk mudah bangun tidur. Tahu tak ayat apa? Surah Kahfi ayat last sekali. يا أيها الذين آمنوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Ayat surah Kahfi lah sekali. Macam mana? Tuan-tuan tidur pukul 10. Lepas tu tuan-tuan nak bangun pukul 4. Tuan-tuan try baca. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdaus. Sampai habis, tuan-tuan niat, ya Allah, bangunkan aku pukul 4 pagi. Tuan-tuan, insya-Allah malaikat akan kejutkan tuan-tuan. Tak percaya try buat malam ni. Syarat dia, jangan tidur pukul 3, nak bangun pukul 4, taubat tak bangun. Maksud dia kita bangun, kita tidur awal sikit. Tuan-tuan pukul 11. Sebelum tidur tu, tuan-tuan baca. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna 'anha hiwala qul law kana al-bahru midada li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada qul innama ana basharun mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Ya Allah, bangunkan aku ya Allah pukul 4 pagi ya Allah. InsyaAllah kakak akan dibangunkan. Ini amalan ni tuan-tuan, mudah dibuat tapi susah nak dilakukan. Mudah nak buat tapi nak laku tu nak susah. Sebab tu tuan-tuan, kalau nak ikut dia bagi 30 simple amalan tapi pahala dia cukup banyak. Allahu Akbar. Cukup ke satu? Pukul 12 kan? 12. Tak apa, kita datang pula insya-Allah. Tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah. Satu lagi, 9 nak habis. Alah, aku 12 dah. Datang pula. Sebab saya ada program lepas ni. Sejam dah. Tadi kakak tak beritahu, kata 9.30, 10.45. Saya datang pukul 9.30. Saya tengok, betul ke kuliah aku ada orang ambil kan ni? 10.45. Nanti bulan depan 10.45 kak? Sama. Oh, kursus haji. Saya boleh bagi kursus. Kursus saya boleh menangis semua. Bila pukul 12 ni dia kan panas, dia ada panas. Tuan-tuan, yang dikasihi dan dirahmati Allah, kita sambung sikit satu lagi amalan, tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah. Saya selalu sebutlah benar amalan ni, iaitu selawat kepada Nabi. Tapi ada satu selawat dia sebut sebagai selawat Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ala ahdika wa ahdika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Pernah dengar tak selawat ni? Ataupun orang panggil sebagai, bukan selawat, apa? Sayyidul istighfar. Betul-betul Sayyidul istighfar. Pernah dengar kan? Astaghfirullahalazim. Ini Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ala ahdika wa ahdika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Benda ni simple, tapi ini disebut sayyidul istighfar, bukan selawat. Sayyidul istighfar, penghulu segala istighfar. Kalau kita astaghfirullahalazim, astaghfirullah, yang ni terbaik. Sebab tu kalau boleh, tuan-tuan, kakak-kakak yang dikasihi dan dirahmati Allah, pagi lepas subuh buatlah penghulu istighfar ini.
Kalau tak boleh yang ni, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Tuan-tuan bayanglah kita satu hari ni 24 jam. 24 jam ada berapa minit? 60 minit 1 jam. 6 kali 24, 6 kali 12 144, 288, betul tak? Betul? Hampa ni macam lemah matematik ni. Betul tak? Kan 60 kali 24 maksud dia 488. Mentahlah aku minta ingat. Berapa? Apa salahnya 1 minit ingat Allah? 1 minit aja. 1 minit ada 60 saat. 60 saat. Astagfirullahalazim, 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 astagfirullahalazim. 1 minit dan 60 dah. Tu pun orang tak boleh buat. 1 minit aja ingat Allah. Tu pun tak boleh, betul tak? Apa salahnya 1 minit? 1 minit dah ni, 1 minit 60 saat. 60 saat tik tik tik, subhanallah, astagfirullah, astagfirullahalazim, 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 astagfirullah. 1 minit. Tu pun tak boleh buat, tuan-tuan. Sebab apa, tuan-tuan? Sebab apa tak boleh buat? Sebab kita tak biasa dengan benda ni. Tu nak bagi biasa tu bukan senang. 1 minit je. Apa salahnya 1 minit? Subhanallah, 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 subhanallah. 60 kali 1 minit. Satu hari 1 minit sudah untuk ingat Allah. Tu pun tak boleh juga. Sedangkan jantung kita ni yang berdenyut ialah makhluk Allah. Jantung ni ingat Allah tau. Jantung kita ni berdenyut tum 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 tum. Jantung ni subhanallah, alhamdulillah dia sebut ni. Jantung kita ni makhluk Allah. Kita ni tuan-tuan milik Allah. Jantung kita, darah kita semua ingat Allah. Sebab tu kalau kita biasa dengan ingat Allah, benda yang ada dalam diri juga akan ingat Allah. Apa salahnya kita ni tuan-tuan yang Tuhan bagi akal ni untuk ingat Allah seminit aja? Apa salahnya duduk seorang-seorang seminit? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. 1 minit pun tak boleh tuan-tuan. Allah sedih ya. Renunglah wahai kakak-kakak. Saya tak cukup sekat tu, tak mau panjang-panjang tak lah kan. Tengah hari tak lepi. Panas. Lapar. Jadi insya-Allah kita akan sampai kitab akan sampai bulan depan. Dia ada 2 edisi. Satu kulit nipis macam ni. Harga dia RM27. Satu lagi dia besar ini, kitab Jawi punya RM20. Satu lagi kitab tebal. Tebal dia macam ni. Yang macam Quran ni. Ini harga dia RM37. Jadi saya akan bawa bulan depan kitab-kitab ni. Tuan-tuan boleh pilih lah. Tapi saya akan baca kitab Jawi. Yang Jawi punya. Sebab Jawi ni tuan-tuan, bila boleh baca kitab Jawi, tuan-tuan akan rasa nikmatnya untuk membaca Quran. Sebab dia akan tulis dalam bentuk kadang-kadang kalimah bahasa Arab. Tapi kitab Rumi ni tuan-tuan boleh baca. Tapi tak sama dengan kitab Jawi. Tafsirnya tak sama. Jawi ni dia akan tafsir daripada karangan Arab yang betul, iaitu Dr. Aib Al-Qarni. Yang ni dia terjemah balik daripada kitab ni, yang Jawi ni masuk balik Rumi. Jadi siapa yang tak boleh baca Jawi, baca Rumi lah. Tapi tak sama. Ada yang tak sama. Ayat yang kadang dia ambil separuh. Yang ni dia ambil semua. Yang Jawi punya. Jadi insya-Allah bulan depan sampai kitab pun dah ada dah. Cuma dia silap post saja. Jadi setakat itu saya nak buka soalan lah. Kok ada soalan yang nak ditanya. Ada tak? Sama panjang-panjang hari ni. Bulan depan pun sama juga. 10.45 juga. Okey. Ada? Tak ada? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin wassalatu wassalamu ala rasulillah khairil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min ibadika salihin. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawatal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma hdina wahdi qaumana fa innahum la ya'lamun. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa jamil muslimina wal muslimat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.